duduk dalam satu majlis yang dikhabarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan tamu-tamu syurga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala istiqamahkan kita dan Allah Ta'ala sentiasa kekalkan nikmat ini sehingga akhir hayat kita. Amin insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tahun demi tahun sudah pun berlalu. Sekarang ini kita sudah pun berada di awal tahun hijrah. Hakikat sebenar makin bertambahnya tahun, umur kita semakin dekat dengan kematian kita. Dan terkadang kita kena kira umur kita ni dengan hijrah baru rasa tua sikit. Kalau kira dengan Masihi ini muda seumur. Nisbah dia lebih kurang kalau umur 30 tahun Masihi, boleh hijrah kita pun sudah mencapai 31. Kalau 60 tahun Masihi, bermakna kita sudah pun umur kita mencapai 62 hijrah. Kalau orang kata Ustaz ambil pecah dah, kata pecah umur berapa haji? Rapat tara dia kata, rapat jik. Kata umur berapa? Biasanya 60. Sebenarnya umur dia sudah pun mencapai 62 tahun. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sempurna ma'al hijrah ni, our straight to the point lah. Malam ni nak lama kau nak pendek ni. Biasanya duk buat 3 jam. Tapi hamba tengok tak ada 3 jam lampak lain dah ni. Dah, kakak duduk molek. Kakak duduk. Duduk sini. Duduk. Ma'alah anak nak ikut malam ni. Mak dia tak percaya. Dia tahu okey siap-siap. 3 orang dia tahu okey ni. Dia saya ke habis dia okey. Duduk malam, duduk. Hijrah ni straight to the point lah. Kata ulama terbahagi pada 2. Yang pertama intiqalul makan ila al-makanil ukhra. Yakni perpindahan daripada satu tempat ke tempat yang lain. Pindah tempatlah. Nisbah di zaman Nabi hijrah ni wajib. Seperti mana Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinatul Munawwarah. Dan peristiwa ni kalau kita tengok satu pengorbanan yang besar, bukan senang. Kita tafsir atas diri kita kalau kita beranak di Terai, besar di Terai, sekolah hijrah di Terai, ada anak bini, ada rumah, ada harta kita. Tiba-tiba Allah perintah tinggal semua. Satu perkara yang mana begitu besar pengorbanannya, bukan main-main. Jadi hijrah di zaman Nabi, perpindahan Nabi dan sahabat daripada Mekah ke Madinatul Munawwarah adalah wajib. Siapa yang mengaku beriman pada Allah dan Rasul, hendaklah dia meninggalkan watan tanah air dia, berpindah ke Madinatul Munawwarah. Nisbah di zaman Nabi, hijrah ini hijrah wajib. Apabila nisbah di zaman kita, maka dia telah menjadi keharusan sahaja. Dan biasanya kalau kita tengok orang Kelantan ni pergi dah negeri mana ada berlaku. Sahabat hamba pergi ke Amsterdam, ke dia nak sebut payah. Dia kata ada orang Kelantan jual nasi lemak hujung negara. Negara lain-lain mereka akan hijrah. Ini biasa ni, hijrah ini nisbah dia adalah harus. Yang kedua kata ulama adalah hijrah diri dia panggil, ataupun hijrah daripada keburukan kepada kebaikan. Dan hijrah ini berlaku sampai hari kiamat. Kakak ganggu sikit ni malam ni. Buat kan tak biasa bawa dia ni. Kakak duduk malam. Masya Allah. Duduk sini. Duduk malam. Maaf dah, minta maaf sangat ni. Hijrah yang mana meninggalkan keburukan kepada kebaikan. Seperti mana hadis dari Imam Bukhari rahmatullah alaih telah sebut dalam kitab dia, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Hadis riwayat Imam Bukhari.
Orang yang berhijrah, kata Rasulullah, berhijrah meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, hijrah di zaman Nabi ni berlaku beberapa kali. Dan hijrah terbagi pada dua di zaman Nabi. Yang pertama dia panggil hijrah Ba'diyah. Kakak duduk sini, duduk dia sini, duduk dia. Yang kedua dia panggil hijrah Battah. Ini istilah dalam kitab-kitab fiqh, dalam kitab-kitab hadis, ataupun dalam kitab-kitab sirah. Hijrah di zaman Nabi dua keadaan. Yang pertama dia panggil hijrah Ba'diyah, yang kedua dia panggil hijrah Battah. Hijrah Ba'diyah ni adalah hijrah yang mana ada waktu tempoh yang ditetapkan. Dan hijrah Battah tidak ada waktu tempoh. Seperti mana hijrah Ba'diyah, kita boleh ambil kisah seperti mana Nabi menghantar jemaah sahabat, Nabi utus pergi ke Habasyah. Habasyah ni sekarang ni tak ada dalam peta tu. Habasyah ni sekarang ni telah ditukar nama negara Ethiopia. Seperti mana Madinah, sebelum Nabi hijrah ke Madinah, nama asal Madinah adalah Yathrib. Sama juga Habasyah, sekarang ni kalau kita tengok negara Ethiopia di Afrika sana. Kalau kita naik flight daripada Malaysia direct, lebih kurang 12 jam baru sampai ke Ethiopia. Nabi mengutus satu jemaah sahabat supaya mengembangkan dakwah Islam di sana. Dan dia panggil hijrah Ba'diyah. Nabi utus sahabat sampai waktu tempoh yang ditetapkan balik ke Madinah. Maka berkat daripada hijrah Ba'diyah tadi, Allah Ta'ala telah memberi hidayah satu orang raja pemerintah di zaman itu, iaitu Raja Najasyi. Biasa dengar nama Najasyi. Najasyi ni raja kepada negara Habasyah. Maka dia telah memeluk agama Islam. Sahabat telah bawa tadi, lalu dia mengucap kalimah syahadah, dia beriman kepada Allah dan Rasul. Tetapi peliknya, ketika keislaman dia, tak ada satu orang pun rakyat dia tahu dia telah memeluk agama Islam. Ini sejarah Raja Najasyi. Najasyi ini adalah gelaran kepada Raja Habasyah, seperti mana Fir'aun gelaran kepada Raja Mesir. Najasyi adalah gelaran kepada Raja Habasyah. Nama asal dia adalah Ashamah bin Abjar. Dia telah masuk agama Islam, dia telah sembunyikan keislaman dia. Rakyat dia tak tahu kerana nak jaga maslahat kebaikan umat dia. Rakyat dia supaya tidak ada perpecahan berlaku, pergaduhan di kalangan rakyat dia. Lalu sehingga dia meninggal dunia, dia telah meninggal dalam keadaan Islam. Di sini ulama bahas. Ulama telah waktu bagaimana hukum Raja Najasyi. Adakah dia dikira sahabat Nabi ataupun tidak? Syarat satu orang nak jadi sahabat Nabi, kita semua tengok. Kalau pak sifat ni ada pada kita, sahabat Nabi kita. Kakak ke sini. Yang pertama, Raja Najasyi ni dia beriman pada Rasul di zaman Nabi. Tetapi ulama kata Raja Najasyi ini, Ashamah bin Abjar, tidak dikira sahabat. Kerana syarat untuk jadi sahabat Nabi ni pak hebat sahabat. Bukan senang satu orang nak jadi sahabat Nabi ni orang yang mulia. Kerana dalam satu hadis Nabi sebut ashabi kan nujum bi ayyihim muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat aku ni seperti bintang-bintang di langit. Salah seorang kita ikut sahabat, siapa nak ikut Umar ke, Ali ke, Abu Bakar ke, pasti kata Rasulullah kamu akan dapat petunjuk, kamu akan selamat. Syarat nak jadi sahabat Nabi pak. Tengok atas diri kita, ada ke? Yang pertama mesti beriman kepada Allah dan Rasul. Oh, ni ada pada diri kita. Kita beriman belakang dengan Allah Rasul. Raja Najasyi dia ada. Syarat yang kedua nak jadi sahabat Nabi mesti hidup sezaman dengan Nabi. Oh, yang kedua ni fair dah kita ni. Kita bukan sahabat Nabi kerana apa? Kita hidup ni akhir zaman dah, 1400 lebih dah.
Syarat ketiga nak jadi sahabat Nabi mestilah mati dalam keadaan Islam, iman sampai akhir. 3 syarat ni Raja Najasyi ada belakang. Dia beriman pada Allah Rasul, dia hidup sezaman dengan Nabi, dia mati dalam keadaan Islam. Syarat yang keempat tak ada pada dia, iaitu ma'iyyatur Rasul ataupun bersahbah dengan Nabi. Apa maksudnya? Pernah duduk dalam majlis Nabi walaupun sekali. Bukan melihat Rasul. Ini ta'rif setengah orang dia kata mesti kena tengok Rasulullah. Tidak semestinya melihat Nabi menjadi sahabat dia. Cukup berada dalam majlis Nabi tak apa. Pernah duduk dalam kuliah Nabi. Sebab apa? Ada di kalangan sahabat mata buta. Seperti mana Abdullah bin Maktum, mata buta tapi dikira sahabat, walaupun dia mata tak biasa tengok Nabi, dia pernah berada dalam majlis Nabi. Maka syarat ni tidak ada pada Raja Najasyi, maka kerana itulah dia tidak dikira sahabat. Walaupun begitu kehebatan Raja Najasyi, Allah Ta'ala telah tertegakkan satu syariat kepada umat sampai hari kiamah, yang mana berkat Raja Najasyi hari ini umat telah mengamalkan syariat ni. Syariat apa? Dari tempat kita ni jarang berlaku lah saya tengok. Apabila Nabi dapat khabar daripada sahabat Nabi bahawasanya Raja Najasyi telah meninggal dunia, wafat, maka Nabi telah kumpulkan para sahabat dan Nabi telah buat salat jenazah ghaib. Jarang tempat kita buat, biasa kita sembahyang jenazah depan. Dia biasa kami mengaji pondok dulu biasa. Kalau berlaku kematian ulama-ulama besar, orang soleh yang mana dikenali, orang yang terkenal, maka kita buat salat jenazah ghaib. Seperti contoh almarhum Tuan Guru ni Abdul Aziz, tok guru kita ni. Ketika tu saya duduk di Indonesia, duduk belajar di pondok Indonesia. Tiba-tiba dapat khabar duka cita yang mana Tuan Guru telah meninggal dunia, maka dikumpulkan semua pelajar, ribu orang. Salat jenazah untuk almarhum Tuan Guru ni Abdul Aziz bin Ni'mat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, panjang ni amun kak sikit. Nabi hijrah bermula daripada pendapat yang paling sahih, paling kuat, bermula pada malam 26 Safar. Start daripada situ. Tapi apa kita sambut awal tahun hijrah Muharram? Nabi hijrah sampai Madinah 12 Rabiul Awal. Ini pendapat yang paling kuat dalam kitab sirah yang berbaca. Nabi sampai Nabi tengok. Pendapat yang kuat mengatakan Nabi lahir 12 Rabiul Awal. Nabi sampai di Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Dan Nabi telah wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal. 3 ni tarikh yang keramat dalam hidup Nabi. Kelahiran dia sampai di Madinah dan Nabi telah wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kenapa kita sambut awal Muharram? Tahun hijrah kita bermula dengan Muharram. Ini banyak pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang paling kuat yang mau sebut saya yang ada ni, iaitu sebenarnya hijrah ini berlaku bukan bulan Rabiul Awal, bukan bulan Safar. Hijrah bermula daripada Muharram lagi. Nabi telah mengutuskan jemaah sahabat supaya pergi ke Madinah dah sebelum Nabi. Cuma Nabi menunggu keputusan Allah. Untuk Nabi sendiri, bilakah waktu sesuai Allah nak hijrahkan Nabi? Tapi sebenarnya jemaah yang pertama diutuskan oleh Nabi awal Muharram. Jemaah yang telah diketuai oleh Mus'ab bin Umair, seorang sahabat yang mana kaya raya, masuk Islam, habis harta, habis rucimu ayah dia, pulau dia. Maka Nabi dah utuskan Mus'ab bin Umair supaya pergi ke Madinah. Berlaku peristiwa ini berlaku pada awal Muharram. Maka disitulah ulama kata kita sambut Muharram ini, awal tahun hijrah bermula daripada Muharram. Dan kita belajar kitab sirah,
ada satu perintah Allah turun di Mekah, pelaksanaan di Madinah. Biasanya perintah Allah turun di situlah praktikal. Tapi ada pengecualian, satu perintah wahyu turun di Mekah, tetapi pelaksanaan perintah di Madinah, iaitu salat Jumaat umat Nabi. Allah perintah turun di Mekah, tetapi kerana persekitaran tidak membantu Nabi nak semaya mana Abu Jahal, keadaan berat nak pukul sahabat payah, maka jemaah sahabat yang hijrah awal, mereka sebelum Nabi hijrah, mereka telah hijrah, mereka pergi Madinah, telah melaksanakan Jumaah pertama umat Nabi berlaku di Madinah. Waktu siapa pergi Madinah, dia akan jumpa masjid Jumaat. Dan aku pernah semaya di situ, kapek warna merah. Itu masjid yang didirikan salat pertama umat Nabi. Maka Nabi telah dapat wahyu pada malam 26 Safar. Kakak, ganggu ni mana ni? Duduk sini. Nak ayat ke mana? Kurang fokus. Maaf deh, hamba. Nak marah pun tak lidah deh. Boleh marah? Di sini. Tak biasa bawa kali pertama. Ingat kau beres, skala beres. Mana perih hari ni? Perih ni. Dia dia. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, perkara yang hak, orang yang benar berada di atas landasan hak yang benar akan dikalahkan dengan batil yang ada perancangan. Ni kena belajar antara hikmah Isra ma'al hijrah ni, nak belajar Islam ni. Nabi mengajar perancangan, bukan cukup dengan tawakal semata-mata. Kena ada perancangan, usaha dan tawakal. Sayyidina Ali kata al-haq, perkara yang benar sekalipun tidak ada perancangan, maka akan dikalahkan dengan batil yang ada perancangan. Orang Islam kalau tak ada perancangan, orang kafir ada perancangan, pasti benarnya orang kafir ada perancangan. Jadi mereka musyrikin Mekah, dia tahu dah Muhammad akan tinggal Mekah. Tahu dah. Maklumat telah sampai, sahabat dia telah hijrah dah, sebahagian sahabat dia. Maka Muhammad akan tinggal Mekah. Maka mereka mesyuarat menteri kabinet dia yang dipimpin oleh Abu Jahal. Abu Jahal ni siapa? Abu Jahal ni kata Rasulullah, Fir'aun ma'ku. Apabila Nabi Musa AS, Fir'aun telah ditenggelamkan daripada laut, dia kejar Nabi Musa. Akhir sekali tunduk juga mulut dia, amantu bi Rabbi Musa. Apa tu? Oh, kena sawai, Masya Allah. Sahalallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Sesar dulu. Jaga adik. Tengok tu jaga dia ni. Jaga. Di sana. Dia sakit. Hidup malik. Ya. Aku kena sawai. Segala dia dah. Sihat lah dia dah. Oh baik. Masya Allah. Oh, Masya Allah.
Boleh dah? Masya-Allah. Beres ke tak belakang ni? Tak puasa ke beres. Jangan perih sudah. Ya, ceritanya sahabat mana ni? Okey, apabila orang kafir di musyrikin Mekah mereka tahu bahawasanya Nabi akan tinggal ke Mekah, maka mereka ada perancangan. Ini nak belajar daripada Ma'al Hijrah ini. Nabi nak mengajar kita supaya orang Islam ni kena ada perancangan. Bukan sekadar tawakal sahaja tanpa usaha, tidak ada perancangan, maka kita akan kalah. Abu Jahal Musyarah, menteri kabinet dia, dihadiri oleh pembesar-pembesar Mekah ni, kerajaan dia, tapi kerajaan musyrikin. Abu Jahal kata lagu mana ni? Kalau biarkan Muhammad, maka dia akan menyebarkan ajaran dia makin meluas. Bahaya. Maka pandangan demi pandangan telah dibagi. Banyak pandangan. Antaranya kata kita ikat Muhammad, kita buat rumah tepi kampung. Kita ikat dia tak situ, lepas dalam tu kita makan ini, duduk situlah Muhammad supaya tak boleh sebarkan ajaran dia. Oh, tak jadi aku ni. Ada yang kata buat daerah Gelepan mana, oh ni kau buat, dia akan sebarkan lagi. Ada yang kata kita bunuh Muhammad. Lagu mana nak bunuh? Latih satu orang hok bebel, hok gagah. Kerja dia bunuh Muhammad. Abu Jahal kata bagus tu. Tapi kalau bunuh Muhammad, orang ni pun kena bunuh juga. Jadi tak sesat masalah. Kalau contoh latih satu orang bunuh Muhammad, maka bila Muhammad mati, keturunan Muhammad tak kena ada saja. Keturunan Abdul Manaf, keturunan Quraisy, mereka akan bangkit menentang satu orang bunuh Muhammad. Jadi tak sesat masalah. Dalam ramai-ramai jadi dalam mesyuarat kabinet, satu orang, masya-Allah. Riwayat sebut tua dah pakai tukar. Ini penting dalam mesyuarat, jangan tinggal orang tua ni. Orang tua ni pernah ambil dalam mesyuarat, walaupun dia kalau bisa suat kerja tak boleh, tapi pandangan dia tu masya-Allah. Orang tua jangan tinggal. Abu Jahal orang tua kena ada. Orang tua ni kata lagi mana? Dia kata gini, Abu Jahal mudah ya. Macam-macam pandangnya aku dengar. Cara dia, kita ke banyak kabilah kuasa Mekah, keturunan Bani ni mudah. Kita lantik wakil daripada Bani ni seorang orang bebel, orang gagah, wakil daripada keturunan dia. Orang ni pula ambil Bani ni, kumpul semua jadi. Apabila dah cukup ramai jadi, mereka semua ni bertanggungjawab membunuh Muhammad. Kalaulah mereka bunuh Muhammad, tak kiralah keturunan Quraisy, mereka nak balas semua Bani keturunan kabilah ni, mustahil. Abu Jahal kata you punya idea banyak bagus. Abu Jahal puji dia. Tuan-tuan tahu siapa tu? Hak wagi syu pandangan dalam mesyuarat tadi adalah iblis, syaitan. Di zaman Nabi syaitan ni biasa wujud, berupa manusia, seperti mana kisah Abdullah bin Maktum. Abdullah bin Maktum buta, apa lagi? InsyaAllah. Ujian semua hal ni. Okey, kakak duduk luar. Gimana luar? Ubak dia duduk situ mata ni. Hamba tak rasa bawa anak benar ni. Tapi bini pun tak percaya Allah. Ya atas pai mana. Daripada dia rasa ni. Abdullah bin Maktum, setan je nak cerita setan biasa menyerupai di zaman Nabi. Kali pertama nak pergi masjid, setan tolak, rebah. Cuma habis baju, klik tukar. Kali kedua pergi masjid sampai baru jalan, setan tolak pula. Kali ketiga pun sama, kali keempat tukar baju nak pergi kat setan, kata tak jadi. Piping setan lagi sampai depan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata setan tu. Ini nak ceritanya biasa setan menyerupai di zaman Nabi. Maka usul tadi diterima. Ada riwayat mengatakan paling banyak dikumpulkan daripada kabilah tadi lebih kurang 70 orang. Ini pendapat paling banyak. Ada kata 40 orang, tak apalah, muka sirah ya.
Maka mereka telah buat perancangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada perancangan. Ni nak belajar perancangan. Nabi kita hijau. Bukan segi dunia, akhirat saja. Dunia strategi Nabi ajar umat. Maka Nabi melantik orang sahabat Nabi untuk bantu Nabi dalam peristiwa hijratul Rasul. Orang. Pada malam itu Nabi dapat wahyu, maka antara usaha Nabi, cara Nabi, perancangan Nabi panggil Sayyidina Ali radhiyallahu anhu untuk tidur di tempat tidur Nabi. Ada. Sayyidina Ali ni kalau kira dia tahu dah. Dan Nabi suruh duduk tempat tidur Nabi, dia tahu dah orang nak bunuh Nabi. Ini nak belajar bagaimana keyakinan sahabat dengan Nabi. Allahu Akbar. Betul-betul yakin dengan kata Rasulullah. Nabi kata, wahai Ali, mu tidur tempat tidur aku, kita akan bertemu di Madinah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata, pada malam itulah paling nikmat aku tidur. Kalau kena kita dia tidur tempat katil saya kita hak orang nak bunuh. Apa akan berlaku? Kita tak akan duduk dah. Ali yakin. Nabi kata kita akan bertemu di Madinah, wahai Ali. Maksudnya aku tak akan mati, Ali kata. Ali tidur dalam keadaan ini. Maka mereka ceritanya, mereka telah kepung rumah Nabi. Kepung rumah Nabi nak bunuh Nabi. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tawakalnya pada Allah Taala. Kalau kita belajar nak cerita, nak Isra' Mi'raj untuk hijrah Nabi Madinah, tak bahaya pun. Allah hantar Buraq sebagai Nabi naik Mi'raj. Buraq tu bawa Nabi sampai Madinah sebenarnya. Ataupun malaikat Jibril mari, Muhammad, mai kita pergi Madinah. Mudah. Tapi inilah hikmah Nabi nak mengajar umat tawakal, perancangan dan usaha kena ada. Nak tunjuk pada umat bukan sekadar tawakal saja. Usaha kita kena ada, perancangan kena ada. Maka Nabi tengok semua dah keliling rumah dia nak bunuh dia pada malam 26 Safar peristiwa. Ini pendapat yang paling sahih, paling kuat sikit. Maka Nabi buat satu ikhtiar Nabi, usaha Nabi. Nabi baca apa dia? Ayat surah Yasin masyhur tu duk baca tu. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ayat ni keramat dia. Ayat Quran semua ni ada hikmah belaka. Ada dia punya fungsi dia. Dan ambil praktikal ayat ni. Tapi kalau cerita sini bahaya. Ada boleh? Boleh tak ada? Aku boleh hingga ambil orang tua. Untuk pengalaman tak apa cerita lah. Tapi dua-dua awak tak jadi rasa. Ambil awak jadi. Masa mengaji pondok di Terengganu dulu. Pak tak email kita duduk mengaji dulu. Di Kubang Bujuk. Ambil di atas saya tersebah nak klik Kelantan. Pakai jubah sebaik ini ya. Masa tu ambil belah-belah. Lesen tak ada, IC tak bawa. Masa tu dah. Klik atas saya siapa lah nak klik. Ngona betul-betul ngona romlok besar-besar. Semua kata dia lepas motor ya. Dia nak ke motor gitu. Ambo ya Allah. Habis aku. Duit tak ada. IC tak bawa, IC bawa tak apa dah. Siap icah ke Bangla tu lah. Maka masuk kamu ingat ayat ni. Apa baca saja. Waja'alna min baini, ya Allah muslimaklah aku ya Allah. Baca banyak kali. Siapa depan boleh, hamba lali boleh seolah-olah tak nampak hamba tu. Ini cerita betul. Hamba senyum boleh. Cik, ya tak tahu. Ini ceritanya jadi. Ayat ni tayak jadi masa tu hati kita tawakal sungguh. Kalau tua-tua wa'lam ni tak sah. Boleh lah ni ciri ada kita. Membaca ayat aku baca rukuk lah. Oh lah kali ni agak alejak. Lah kali tu tidak surat sama rukuk asal. Boleh lah ni ciri ada kita dah. Masa tu dengan Nabi. Nabi baca ayat ni. Maka Nabi tunduk dalam keadaan tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala dan musuh tadi kalau kita ambil pendapat kuat 70 orang tadi dengan pedal nak bunuh Muhammad. Tak boleh buat apa-apa. Ada riwayat kata menyebabkan dia jadi kaku ataupun dia tak tertidur jadi ngantuk. Tak boleh nak buat apa. Ini sifat Nabi nak ajar kita. Bagaimana akhlak Nabi. Kita orang nak bunuh kita. Mari tangga kita. Apabila kita ada peluang, dia nak bunuh kita. Kita akan buat apa?
daripada aku kena bunuh kamu, baik mu mati dulu. Adat kata kita lah gitu. Tapi min akhlak karim, akhlak azimah Nabi, Nabi tak balas kejahatan. Cuma riwayat sebut Nabi buat isyarat. Nabi tak hina deh. Dalam mana-mana peperangan jihad, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membunuh walaupun satu orang kafir, tak ada. Sedangkan jihad ni halal darah orang kafir. Tapi untuk Nabi sendiri tak ada dalam kitab-kitab mana-mana hadis ataupun kitab sirah Nabi pernah bunuh musuh dia, tak ada. Ini akhlak Rasulullah. Walaupun orang musuh dia macam-macam, Nabi tak biasa balas kejahatan. Maka Nabi ada riwayat kata Nabi tak debu atas kepala semua hok duk keliling rumah dia tadi sebagai isyarat, kata ulama, bukan sebagai penghinaan. Isyarat bahasa Nabi kata aku duduk depan Musa ni, tak ada apa-apa. Lepas ada Nabi pergi, Nabi menghala ke rumah Abu Bakar. Waktu kita pergi Madinah, pergi Mekah, Mutawih akan cerita mana rumah Nabi, kelahiran Nabi, mana baru gambar. Jadi ringkas ceritanya, Nabi menghala ke rumah Abu Bakar. Rumah Abu Bakar mana lah ni? Kalau kita pergi Mekah, biasa Mutawih kata ni rumah Abu Bakar. Sekarang ni sudah jadi Hotel Hilton. Hilton tu tapak asal rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hotel 5 bintang. 5 bintang Mekah jangan bayar seperti kita. Kalau kita pergi dekat Safwah sekalipun, dah Allah, kata 5 bintang, tapi kata sepiknya 5 bintang Mekah lagi dekat dengan masjid tu 5 bintang. You tak kira segi keselesaan tak, you kira lagi dekat dengan masjid, itulah 5 bintang di Mekah. Maka Nabi menghalakkan Abu Bakar. Musyrikin Mekah sedar dalam keadaan tengok debu atas kepala, maka mereka menuju masuk rumah Nabi. Tengok Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nabi sampai rumah Abu Bakar. Nabi Abu Bakar tersiapkan satu kenderaan untuk Nabi, unta. Unta ni unta kalau Arab ni macam-macam unta. Ada unta untuk tanding berlomba lari, ada unta susu, ada unta untuk buat main. Unta ni macam-macam jenis. Abu Bakar cedera dah hutang untuk Nabi untuk hijrah pada malam. Tapi Nabi tak syarat dengan hutang, wahai Abu Bakar. Aku tak akan terima lagu ni melainkan dengan hutang, hutang. Apa hikmah di sini ulama kata Nabi nak hutang? Sedekah dapat hadiah. Keluarga Nabi tak boleh terima dua dia. Zakat dan sedekah haram. Keluarga Nabi sampai hari kiamat, siapa mengaku dia keturunan Nabi, dia tak boleh makan zakat, dia tak boleh makan sedekah. Hanya layak terima hadiah. Belum? Belum. Hanya layak terima hadiah sahaja. Maka Abu Bakar hadiah. Nabi kata dengan hutang, wahai Abu Bakar. Bapa ulama kata Nabi nak mendidik umat agama ini naik dengan diri dan harta. Pengorbanannya mesti diri kita dan harta kita sendiri, tak ada harta orang lain. Masya-Allah. Lain hari ini. Maka berlakulah penghijrahan Nabi daripada rumah Abu Bakar, Nabi menuju ke Gua Thur. Kita baca tengok untuk gambar mudah faham. Tak ini tolong tak ini. Gidak luar kakak. Gidak luar. Kakak gidak luar. Tutup telefon. Nak secara ringkasnya Allah ganggu malam ini. Madinah atas. Kalau tengok peta tu Madinah atas, Mekah bawah sekali Yaman. Madinah, Mekah, Yaman. Strategi Nabi, cidik Nabi. Apabila Nabi daripada rumah Abu Bakar nak hijrah Madinah, tapi Nabi punya cara, Nabi menghala ke Gua Thur. Sedangkan Gua Thur ni menghala ke Yaman, ke bawah. Sepatutnya logik akal kita nak pergi Madinah direct. Ini strategi. Nabi telah menghala ke Gua Thur, turun ke Yaman dulu. Supaya apa? Strategi supaya musuh tidak dapat kesan Nabi. Nabi melantik Nabi sebut tadi. Hak bantu Nabi dalam perjalanan hijrah Nabi Nabi. Yang pertama Abu Bakar sahabat dia. Yang kedua Sayyidina Ali, tolong ganti tempat tidur. Yang ketiga Nabi latih Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ni sahabat Nabi, kerja dia Nabi kata musafir tak dapat kaki. Perjalanan
unta Nabi nak naik ni sapu supaya musyrikin Mekah tidak dapat kesal bergerak ke kaki aku pergi ke mana. Nabi buat perancangan, musyrikin perancangan. Apabila mereka sedar Nabi tak ada rumah Nabi, mereka cari Nabi di mana, mesti cari ahli dia untuk jejak kaki, cari tapak kaki mana Muhammad. Maka melantiklah kufatul athar, orang yang mana pengalaman dalam mencari jejak kaki manusia. Dia latih suku bayar mencari Muhammad, di manakah tempat Muhammad. Seperti mana kita hari ni tak orang pengalaman dalam hutan. Orang rasa tak ada hutan ni duk main hutan, dia bang dia dah hutan. Ni gajah ni bang lagu ni. Ni rumah ni, ni singa, tengok tapak kaki dia tahu. Orang ni diupah oleh Abu Jahal cari jumpa. Sedangkan Nabi dah buat ikhtiar. Usaha Nabi, sahabat Amir bin Fuhairah bila ke jejak kaki laki Nabi. Tapi mereka cari, mereka kata Abu Jahal, Muhammad dan sahabat dia berada di Gua Thur. Bahasa cari lain, situ tempat dia. Perancangan Nabi, mereka perancangan. Lalu mereka jumpa seperti mana yang disebut oleh Kufatul Azhar, orang yang jejak kaki mencari jejak kaki Nabi tadi jumpa. Antara orang yang bantu Nabi ni Abu Bakar, Sayyidina Ali, Amir bin Fuhairah. Nabi melantik juga strategi. Abdullah bin Abu Bakar, anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Hijrah dia apa? Cari maklumat dengan musyrikin Mekah. Atta dia mendengar Abu Jahal musyarak apa perancangan seterusnya nak buat pada Nabi. Jadi Abdullah bin Abu Bakar nak kesapa kepada Nabi. Setiap segala perancangan orang kafir akan sampai pada Nabi dan sahabat Nabi Abu Bakar. Nabi melantik anak Sayyidina Abu Bakar wanita, Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar ni hijrah dia apa Nabi lantik? Tolong atas makan. Dan Nabi nak makan dengan Abu Bakar di ala gua, dialah tolong atas makan. Ini strategi. Dan Asma binti Abu Bakar ulama kata mengandung. Susah. Orang mengandung wanita nak naik Gua Thur bukan senang. Kalau kita pergi Gua Thur hari ni, kalau jalan kaki mungkinlah sampai mencetus sejam lebih. Turun pula sejam lebih. Di zaman tu kita bayangkan wanita yang hamil susahnya nak naik atas bukit turun balik. Apa nak bagi tahu? Agama ni susah. Pengorbanan nak menyampaikan syariat Islam ni, pengorbanan semua lapisan masyarakat. Wanita dilibatkan dalam usaha supaya mereka belajar mujahadah untuk agama ni. Sini, gagung habis. Okey. Dah. Dilibatkan semua sekali duduk sini. Wanita yang hamil lalu dah dilibatkan dalam hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni siapa pergi Mekah mudah sangat. Ni terbaru ni siapa nak pergi naik Gua Hira, pergi ke satu dia dah ada dah kaunter dia. Bayar duit hangpa nak naik gua. GMC dah ada. GMC bawa naik, siapa betul-betul depan Gua Thur, masuklah dalam itu. Dan Nabi melantik satu orang lagi adalah Abdullah bin Uraiqid. Abdullah bin Uraiqid hijrah dia bawa Nabi, tunjuk jalan Nabi untuk sampai ke Madinah. Jadi apabila musyrikin Mekah mereka tengok Nabi tadi berada di atas sana, mereka terus mengejar Nabi. Panjang cerita dia. Kalau kita tengok segi zahirnya, dah tahu dah Nabi di ala gua. Tapi Allah Ta'ala bantu Nabi. Abu Bakar dalam keadaan ketakutan, ngeluh, ngeluh. Maka Nabi kata, wahai Abu Bakar, buat apa ni? Ya Rasulullah, kalilah mereka tengok kaki dia, tunduk tengok kaki dia, nescaya dia akan tengok kita berdua ya Rasulullah. Ni keadaan Nabi susah payah untuk bawa Islam pada kita. Pengorbanan Nabi susah payah. Lalu Allah Ta'ala kelabukan mata mereka. Kalau kita dengarlah masa-masa kecil dulu dah, kata burung merpati saya labah-labah buat, menyebabkan kafir kata token Muhammad masuk dalam gua. Saya labah-labah pun ada, burung duduk sini pun tak lari ada, menyebabkan Nabi SAW dan sahabat dia Allah selamat. Abu Bakar takut. Nabi kata, wahai Abu Bakar, jangan kamu menyangka kita berdua di sini, bahkan Allah Ta'ala bersama kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kamu takut, sesungguhnya Allah bersama kita, wahai Abu Bakar.
Maka Nabi telah turun daripada Gua Sur. Kata ulama, pendapat yang kuat adalah pada 1 Rabiul Awal. Turun daripada Gua Sur, dibawa oleh sahabat Abdullah bin Uwaitid, bawa jalan Nabi untuk sampai di Madinah. Maka Nabi sampai di Masjid Quba pada 8 Rabiul Awal. Sampai di Masjid Quba, masjid yang pertama didirikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Masjid Quba. Siapa-siapa ada masa Allah Ta'ala rezeki ke dia, dia ada rezeki boleh jadi Dayufur Rahman di Mekah Madinah, gilah semaya Masjid Quba. Kita nak buat dah hak di Mekah sama-sama buat dah. Cuma kita ni banyak pergi sekali, duduk Madinah seminggu, tapi sekali lagi Masjid Quba tak gilah malah rugilah. Kerana dalam hadis Nabi sebut, man ata Masjid Quba fa shalla fihi salatan kana lahu ka ajrin umratin tammah. Siapa yang mana berwuduk daripada rumah dia, kita ini enggak daripada hotel menuju ke Masjid Quba, lalu semaya dalam Masjid Quba 2 rakaat, dia akan dapat pahala umrah yang sempurna, kata Nabi. Ini special untuk orang Madinah. Walaupun dia tak pergi Mekah buat tawaf, tidak pergi Safa Marwah sa'i, maka dapat pahala 2 rakaat semaya subuh di Masjid Nabawi. Lepas semaya subuh zikir-zikir, waktu 2 hari Masjid Quba, semaya 2 rakaat dapat pahala umrah yang sempurna. Cuma ada satu tempat Masjid Quba, kalau tuan-tuan ada masa, ada rezeki di sana, carilah satu tempat yang special. Biaya mengusan mutawif pun kadang-kadang dia tak tahu. Kalau masuk dalam Masjid Quba, tengok dulu ni. Kalau tuan-tuan ada masa ataupun memang mampu untuk duduk di situ, terbaik. Masuk saja Masjid Quba, cari tengok kubah dia. Masjid Quba keluar juga. Tengok kubah dia. Kubah tadi dia akan ada satu cahaya besar ni yang kecil. Kakak duduk dia sekali lagi habis sebut. Ada satu lubang kecil cahaya. Kerana waktu siang, apabila kita tengok ke langit, kubah tadi dia ada cahaya. Cahaya di situlah ulama kata isyarat. Peninggalan masih kekal sampai hari ini. Di situlah tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam semaya, Nabi munajat, keadaan Nabi di situlah tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasa kalau orang tahu dia duduk. Masuk tu dia akan duduk, dia akan cari dia. Kalau tuan-tuan ada masa, tengok masuk Masjid Quba. Sebab apa? Kita mengharapkan keberkatan Nabi. Tempat Nabi munajat di situ. Nabi selalu semaya di situ, itulah tempat Nabi. Masih lagi ditinggal. Ini dia majoriti orang tak tahu. Kalau ada masa tengok dulu kubah atas, tempat kecil tu, dia akan nampak cahaya kecil semaya. Betul-betul. Ambo kalau ada peluang sikah tak bilang dah. Ambo semaya situ, ambo duduk apa saja. Tak cara orang dah. Kalau kita nak manfaat ke tempat tadi, berkat Nabi pernah sujud di situ, Nabi pernah duduk munajat, mudah-mudahan doa kita dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Panjang. Sebab apa Nabi singgah Masjid Quba dulu? Seterusnya Nabi pada 12 Rabiul Awal, Nabi telah hijrah pergi ke Madinatul Munawwarah di Masjid Nabawi. Siapa situ? Kalau mau cerita panjang tuan-tuan, tengok buku 9 dah ni. Dok capur bolak ni tangguan ni. Tak fokus mana malam ni. Tak apalah. Dah. Nak cerita bab Mekah sampai Madinah, mereka sambut Nabi. Daripada situlah lahirnya golongan munafikin pula. Dan Abdullah bin Ubay bin Salim, mereka suai Nabi, mereka marah dengan Nabi. Ini keadaan panjang. Jadi hijrah Nabi secara ringkasnya di situ yang sebut hari ini. Cuma aku nak ambil poin yang kedua. Hijrah kita nak ambil mana ni? Nak wakili rumah. Hijrah ni berlaku sampai hari kiamat, kata ulama, berdasarkan hadis Nabi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah, yang sebenar-benar hijrah, kata Nabi, berhijrah meninggalkan apa yang Allah larang. Hak ni kita nak ambil pada malam. Meninggalkan segala benda yang Allah Taala larang selama ni, nak hijrah, nak buat perubahan dalam kehidupan kita. Daripada kejahatan berpindah kepada kebaikan. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, sesiapa yang mana hari ini, kata Imam Ghazali, hari ini sama macam mari bagus dah,
semaya tak tinggal dah, baca Quran dah, zikir dah. Hari ni supalah amalan dia tak ada beza dengan kemarin. Kata Imam Ghazali, orang ni termasuk golongan yang rugi. Rugi kata Imam Ghazali kalau amalan dia sama. Dan Imam Ghazali kata lagi, sesiapa yang mana hari ini lebih jahat daripada kemarin, mari jahat dah, hari ni jahat lagi, orang ni kata Imam Ghazali termasuk golongan yang celaka. Orang ni tak selamat kata Imam Ghazali. Mari jahat dah, hari ni kau jahat. Kata Imam Ghazali lagi, hari ini satu orang hari ini yang mana hari ini lebih baik daripada kemarin. Ya upgrade sikit. Mari bagus dah, hari ni dia tambah pula sikit. Maka kata Imam Ghazali, inilah golongan yang beruntung. Jadi kita nak ambil ni pada malam ni. Dan hakikat sebenar kalau kita perhalusi, dah kehidupan kita ni hijrah. Allah Ta'ala mengajar kita kalau kita menghayati balik, teliti balik, kehidupan kita ni hijrah tu. Kita duduk di alam roh. Jelas semua kita ni di alam roh belaka dah. Allah Ta'ala tanya, alastu bi rabbikum, adakah aku ni Tuhan kamu semua? Maka semua roh jawab, Abu Jahal, Fir'aun, Qarun, Haman, qalu bala syahidna, bahkan kamu Tuhan kami wahai Allah. Maka Allah hijrah daripada alam roh kepada alam rahim. Alam rahim itu tak lama. Dan ulama kata setiap alam seterusnya makin lama. Itulah alam rahim. Kita akan duduk setiap kita alam umur kita ni lebih kurang 9 bulan 10 hari. Alam rahim 9 bulan 10 hari. Maka kita akan hijrah kepada alam dunia. Kita baru berpegala tu daripada alam roh, alam rahim, alam dunia. Seterusnya kita akan kembali kepada alam barzakh. Makin lama. Alam dunia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hadis, tak lama pun. A'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku kata Rasulullah antara 60 70. Tak sebenarnya. Mari 40 tu kalau kita darah tengok kolesterol. Kecil manis mari dah. Ni ghaliban, secara ghalib kebiasaan umat Nabi sebut umur 60 70 tahun, tak lama. Jadi pada 60 70 tahun, kalau kita gunakan waktu kita yang singkat ni, kita nak hijrah ke alam barzakh kata Nabi, orang yang mati terakhir sekali atas dunia. Orang yang terakhir sekali mati atas dunia kata Rasulullah dalam satu riwayat, dia akan duduk dalam kubur. Paling singkat untuk orang yang terakhir mati atas dunia 40,000 tahun. 40,000 tahun akhirat. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alf sanatin mimma ta'udun. Satu hari dalam kubur itu, maka kata Allah Ta'ala, satu hari dalam akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Pas kita hari ni 202 ni sebuah hari dalam kubur kita 2 hari dah. Bayangkan 60-70 tahun waktu yang singkat, kita nak mengadap muka nakil lagi mana. 40,000 tahun diseksa oleh muka nakil kalau amal soleh selamat. Kalau amal talih sebaliknya tidak baik, maka 40,000 tahun diseksa oleh malaikat muka nakil. Maka pun hijrah. Allah hijrah dalam alam barzakh. 40,000 tahun bangkit daripada masyarakat. Hijrah pula di yaumul mahsyar, bangun daripada kubur masing-masing menuju pada mahsyar. Kata Rasulullah, paling singkat satu orang duduk daripada mahsyar 50,000 dah. Dalam keadaan kata Rasulullah, yahsyarun nas hufatan uratan ghuslan, dibangkit manusia di akhirat nanti dalam keadaan hufatan berkaki ayam, uratan lanya roda, ghuslan dalam keadaan tidak bersunnah. Ini hakikat kehidupan kita. Kita akan berhijrah satu demi satu dan sehinggalah dia penamat kehidupan kita syurga ataupun neraka. Maka hijrah ini dituntut oleh Allah Ta'ala. Nabi suka hijrah meninggalkan apa yang Allah layak. Kalau hari ini duk main lagi belalak keringat tinggal, ada belalak keringat sini, kuat aku tak kuasa tayar kita. Kalau baca Masya Allah, kalau saya baca kata wirah benar belalak keringat. Kalau ada tinggal lah belalak keringat tak salah. Saya ingat dah, permainan Islam tak layak. Nak main apa harus, tetapi jangan sampai permainan tadi melalaikan kita. Contoh kita minat kereta dah, memang minat duit banyak, nak pakai kereta mahal, Islam tak layak.
Nak pakai apa kita minat apa? Ferrari. Kenapa Nabi-Nabi mereka dahulu kenderaan terbaik Nabi kita. Nabi SAW ada kenderaan yang terbaik, Qaswa. Satu ekor unta dia Qaswa, belaba, ni semua. Nabi pilih kenderaan terbaik untuk Nabi. Nabi Sulaiman AS, raja dunia, semua kuda dunia ni dia ambil dia belakang. Kok hebat-hebat. Maksudnya tidak salah kalau nak pakai mewah, tak salah. Agama tak lain. Nabi Sulaiman semua kenderaan ketika itu kuda. Wal khayla wal bighala wal hamir litarkabuha wa zinatan wa yakhluqu ma la ta'lam. Allah jadikan khayl, kuda, wal bighal adalah kacukkan kuda dengan keldai, tubik anak jadi bagal. Dan wal hamir, keldai. Tiga kenderaan yang Allah sebut dalam Quran. Wal khayla wal bighala wal hamir litarkabuha, kuda, bagal, himar, ini adalah binatang tunggangan kamu untuk manusia. Wazinatan, dan Allah hiasi kenderaan untuk kita. Zaman tu, zaman kita ini kata mahal, nak pakai mahal lah kita. Cuma jangan sampai kita melalaikan daripada Allah. Nabi Sulaiman apabila kuda banyak, comel-comel, hebat, maka riwayat kata dia terlewat semaya. Menyebabkan lewat semaya kerana main kuda. Ada riwayat kata dia terlupuk semaya. Contoh semaya asal lebih siapa norik. Marah Nabi Sulaiman. Lalu dia perintah ke semua kuda-kuda dia disembelih belakang. Kerana kuda tadi melalaikan kita daripada Allah. Jadi nak mewah silakan. Yang penting jangan sampai dunia tadi memberi kesan kepada hati kita. Dan kita nak hijrah banyak, amun nak sebut suara-suara banyak. Suami dia ada tanggungjawab dalam rumah tangga. Isteri ada tanggungjawab dalam rumah tangga. Anak-anak dia ada tanggungjawab kepada ibu. Kita hijrah. Suami kena ada sifat ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Satu orang pemimpin dalam rumah tangga. Jangan jadi dayus. Maaflah kasar sikit. La yadkhulul jannata ad-dayus. Kata Rasulullah, tidak akan masuk syurga lelaki-lelaki yang dayus. Sahabat pula takut sahabat. Ya Rasulullah, siapakah orang yang dayus? Kata Rasulullah, lelaki yang dayus, para suami yang dayus, yang mana tidak ada cemburu kepada isteri dia. Lagu mana? Hari ini ramai. Ini nak belajar, kita nak hijrah kehidupan kita daripada sebelum ini, nak hijrah kepada kebaikan, kepada agama kita. Agama yang Nabi nak, Allah nak lagu mana? Nak bawa kehidupan kita seperti yang Allah nak. Lelaki dayus ramai. Antaranya apa? Para suami tidak ada cemburu. Dia sifat dia ar-rijal qawwam, penjaga pada wanita, tetapi dia tak guna kuasa dia. Dia bangga dengan isteri dia. Isteri pakai ketat, duduk balik. Isteri pakai ketat, dah makeup comel-comel, pergi nak pergi jalan, Masya Allah. Ni penyakit juga wanita ni, bukan wanita sini dah, Afrika. Kalau sini nak jangok lagi makan gula, wajah makeup tak laki, Allahu Akbar. Tapi nak duduk ngatak lelaki tidur malam, kelik rumah tu kat Ustaz Azhar kata ingat atu raya gotoh rambut. Tapi bini Afrika bukan bini sini, tak lagi mana tak lelaki. Tapi nak duduk nak makan gula, comel. Dia para suami dari sifat dayu lagi kan, bini dia pakai comel, cantik comel. Apabila lalu pakak tengok belakang, orang jatuh maklum lah. Tapi bukan orang jatuh sini, Israel kat ni. Orang jatuh dia tengok, Allah barang baik. Dah, pergi ingat ustaz-ustaz mengajar. Ustaz kata pandangan pertama dimaafkan. Lama tengok pun, comel barang ni. Dia kata tak dosa, pandangan pertama ke dimaafkan. Betul kan tak lagu tu tadi? Apa maksud pandangan pertama dimaafkan dari kitab fiqh? Melihat wanita pandangan pertama dimaafkan. Ia pun bunuh tu dalil tu, tengok tak kali ini. Barang molek ya tu. Ikan bukan maksud di situ. Maksudnya tersilap tengok. Astaghfirullahalazim. Ini tak astaghfirullahalazim. Tak tengok kita berjati lagu tu lah. Dia tak suka tengok barang baik. Kalau dia tengok boleh rasa berjati. Jadi wanita suami dari tak rasa apa. Dia bangga pula pakak tengok bini dia.
lelaki lain mengambil manfaat di atas kecantikan isteri dia. Dia tak tegur. Haram awak tino deh. Kalau pakai wangi-wangi yang menyebabkan lelaki bau naik syahwat. Hak haram ni dia akan menanggung dosa. Ini tugas suami. Suami tidak tutup, isteri tidak tutup aurat, suami bertanggungjawab atas aurat dia. Tegur. Nah, isteri kita untuk kita lah, apa kita nak tunjuk kau dia. Jaga para isteri kita. Ajar dia tutup aurat dengan sempurna, pakai stocking awak tino. Ada tak aurat dia lelaki orang perempuan ni kaki termasuk aurat yang dibenarkan, muka dengan kedua tapak tangan dalam semaya ya. Stocking tu aurat, stocking kaki kita aurat. Kenapa pakai stocking? Panah ustaz, rimas. Mana panah ngapu dengan aku? Oh ni kasar bunyi. Maksudnya setiap peluh kita wanita, kamu panah, pakai tutup panah, pakai stocking panah, semua itu ditulis oleh Allah, pahala belaka percuma oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka lelaki kena hijrah, bawa tanggungjawab dia dalam rumah tangga. Isteri pun sama, dia ada tanggungjawab pada suami dia. Dia melayani suami dia, khidmat pada suami. Hari ini banyak lahirnya isteri-isteri yang nusyuz, yang derhaka pada suami. Ini hakikat sebenar dunia hari ini. Dunia dulu kita tengok video-video kita buat zaman 80 isteri punya hormat pada suami. Wa air duduk bawah. Lah ni tak laki wa air ke bini dia relax main TikTok bla-bla. Ada wujudkan balik suasana hijrah, tinggal benda tidak molek. Dah pakali kita menikah dah lama, cuba hijrah malam ni kita buat klik ni tak apa dah. Dan Nabi sebut dalam satu hadis, Allah merahmati seorang suami yang kejut isteri dia bangun malam tahajud. Hari ni selama ni kejut semua. Hari ni kita hijrah sikit. Allah merahmati isteri yang suami yang kejut isteri dia untuk semaya tahajud. Kalaulah isteri tak bangun, sunat kita rinjis air, ambil air rinjis sikit atas muka. Jangan ambil sebesan tu. Ambil besan basah bini. Syukur. Balas sehari tu. Jangan hikmah. Dan Allah Ta'ala merahmati isteri yang kejut suami pada suami yang isteri yang kejut suami untuk bangun semaya tahajud. Ambo duk kaji dalam hidup ambo. Sebenarnya rumah tangga ni dia punya poin utama tahajud. Rumah tangga kita datangnya ketenangan, itmainnah, mutmainnah, datangnya sakinah, mawaddah, warahmah. Tak, semua tadi berkumpul dalam tahajud. Sesiapa yang jaga hubungan dengan Allah, suami jaga hubungan dengan Allah, isteri jaga hubungan dengan Allah, maka Allah Ta'ala akan jaga hubungan mereka ni. Intipati dalam perkahwinan sebenarnya dalam tahajud. Nikmat kita kejut isteri kita, bangun sama-sama sebelum tahajud. Jaga hubungan dengan Allah, pasti Allah jaga hubungan kita suami isteri. Nah, malam ni kita azab belaka. Ambo tak sempat je dah ni. Ambo tengok tua-tua semangat dah ni. Nak klik amal lalu ni. Ketar dia kata, oh Ustaz lambat kita nak amal. Jadi kita nak klik awal-awal Ustaz. Kita apa? Kita nak klik nak kejut bini pagi esok. Kalau Ustaz ambil lewat rugi. Kita klik tidur lewat. Tak bangun tahajud. Aduh. Pagi esok orang kata niat laku insya-Allah. Dua bini kita yang bangun. Bini kata apa? Biasa kejut benda lain. Dia kejut benda lain. Hari ni memang semaya tahajud. Bini pun pergi dah hari. Pergi tekuk ada remeh kau. Yang nyanyi kita dulu. Ada abang hijrah dah. Ustaz ngajar dah malam. Allah merahmati suami yang mana kejut isteri pada pagi. Dah, pakak-pakak bangun semaya tahajud belakang hijrah. Nak cerita ni panjang sosok ni. Jadi apa tengok? Dia punya tentatif tu panjang juga tu nak bagi tokoh ma'al hijrah. Nak bagi pada para suami misali yang nikah pak ke atas. Jadi yang masih panjang balik ni insya-Allah amo teruskan kepada pengurusi lah apa program seterusnya. Nak cerita kalau nak cerita di hijrah ni panjang dia. Setiap tahun dengar belakang tu cuma kita buat ambil sikit hijrah Nabi, cerita sikit hijrah apa yang kita nak hijrah dalam hidup kita. Hijrah bab semaya kita belajar ilmu, hijrah bab baca Quran, belajar Quran pula, hijrah bagaimana adab kita dengan keluarga kita, panjang pula. Jadi insya-Allah hamba tengok bismillah sudah mulai. Jadi kita teruslah kepada pengurusi lah apa program yang seterusnya. Insya-Allah mudah-mudahan walaupun sikit malam ni dah memberi manfaat pada kita beramal lah walaupun tak banyak insya-Allah.
InsyaAllah muslimin dan muslimat sekalian, alhamdulillah, moga-moga apa yang InsyaAllah moga-moga apa yang disampaikan ilmu berkenaan dengan hijrah kita dapat ambil. Lebih-lebih lagi berkenaan dengan rumah tangga lah. Apabila kita tengok pada isu terkini, banyaklah anak-anak muda kita nikah tanpa ilmu. Jadi banyak berlaku 2-3 bulan nikah cerah. Jadi insya-Allah lah, sebagai apa kata ustaz sampaikan, kita boleh ambil umrah sebagai pengajaran. Jika kita nikah ada anak nikah dah, pakak-pakaklah kita nasihat supaya Allah Taala dengan ilmu yang kita dapat hari ini kita dapat sampaikan kepada semua, insya-Allah, termasuk anak-anak beranak kita, insya-Allah. Insya-Allah malam ni kita akan bagilah seperti mana 2 minggu lepas kita buat maklum awal berkenaan dengan kita nak bagi nak latih lah ataupun pemenang lah nak umur hari ni berkenaan dengan kubur terbaik, surau terbaik, tokoh ma'ajirah serta tokoh anak muda dan pelajar doa yang terbaik lelaki dan perempuan. InsyaAllah muslimin dan muslimat sekalian, amba maklum awal lah, takut kata tak email pilih kasih ada. InsyaAllah amba selaku penilai utama serta Abeping terbila penilai kedua dan ABK lah penilai ketiga. Jadi 2 jatuh kuasa masjid